Okey, kita sudah balik hari ni buat kerja macam biasa. Okey, nak update sikit KR kami. Tengah duk viral kan. Viral belah Malaysia, belah Thailand pun viral, lepas heran banyak ni spek 59, jack 1.5. Kita cerita sikit pasal race hari tu kan. Banyak orang duk tengok video, lepas komen kata kelas sleep. Kelas sleep tu saja buat, kami buat untuk nak bagi gear 6 tu hidup. Kalau kelas grip memang dia jadi lembut. Ni atas dari pengalaman kami tu buat motor, kena bagi sleep je. Ada banyak saya tengok komen kata sayang kelas sleep. Memang kami buat bagi sleep. Kalau kelas keras grip memang tak ada time, motor tak laju. Okey, malam tu kita run 3 kali. Waktu sebelum race kita pergi awal sehari tak boleh try pasal motor banyak, boleh try sekali lah. Tak boleh nak dapat data apa, kira jalan waktu race lah. Kira race yang dapat time 11.007, kami pakai Q-Star. Kami check Q-Star jarak 402. Dia punya top speed dia 19. Ni kami tak nak bohong-bohong lah. Q-Star ni dia berat sikit lah. Di Q-Star 111.133, di sana sensor dia akan tolak 1 atau 2, 10.007. Tapi top speed dia 400 meter, gila ya. 190. Motor KR ni memang padu lah. Saya kata memang padu Kawasaki punya enjin ni. Jadi jatuh cinta tu. Jadi tak teringin lah nak buat 125 ni kalau duduk belakang, duduk parking lah. Dan orang tanya pakai CDI apa. Kita buat motor ni sebab kita nak R&D CDI kita lah, CDI JSM lah. Kira orang sana pun tak tengok. Kira kami pun tak setting apa, cucuk laptop aja happy lah. Dalam 3 run tu. Tu lah, banyak orang belah tu duk heran lah. Race pertama tak kenal siapa dia. Memang race ada podium. Podium pula dengan lawan yang geng otai-otai tu. Kira kategori ni ramai yang duk main. Belah selatan Thailand tu kira semua tim yang main tu stroke banyak buat KR. Spek 59. Kami pergi pun bukan target apa. Kami target kata boleh hadiah kecil-kecil dah, nombor 4 ke, bagi ada pela balik. Tak sangka dia boleh pergi sampai nombor 2. Dan usaha kami lah. Dan ada race pula 2 minggu depan lagi, hari bulan 11 di Surat Tani. Kali ni kita pergi jauh sikit lah. Dari sempadan Bukit Kuala Hitam ke Surat Tani agak dalam 500 km. Maknanya kita pergi race dekat ya, dalam 80 km di Hatnyai, di Songkhla Speedway. Kali ni kita pergi NGO. NGO ni event besar lah. NGO dia main buat di selatan, di Surat Tani lah. Surat Tani dekat Kok Samui. Kalau hampa duk pergi ride pergi Kok Samui, hampa tahu Surat Tani jauh mana. Kita nak pergi try pula sebab tengah duk semangat. Orang kata tengah duk main, tengah duk sonok. Kita nak try tengok apa kemampuan kita. Mungkin ada pencapaian yang terbaik lagi, kita akan naik lagi lah. Naik race ke Bangkok ke Buriram ke. Kita mula dari kecil-kecil, mula dari bawah, naik pelan-pelan naik. Yang ni event ni KR ni. Mungkin ada rezeki lagi kita akan buat lagi SPG 2 lagi ya. Memang memang syok. Dia habak pemain-pemain tu stroke lain. Memang steam tu ya. Memang steam. Dia punya padu je. 400 meter pun 1 milan, gila ni. Kalau lintang kilo ni tak tahu 200 ada. Tu lah. Yang ni lah kami nak update sikit-sikit benda tu. Dan apa lagi ya. Tunggu kami nak pergi race yang tu lah. Satu lagi. Ada cabutan betul tengah duk ada. JSM bulan 8 ni. Mungkin kami nak cabut awal sebab 6 bulan tu kami nak pergi race di Surat Tani. Mungkin kami cabut awal lagi. Sebelum 6 bulan. Dapat iPhone 17 Pro Max. Hampa beli barang, kira barang satu dapat satu tiket. No. Terima kasih yang follow JSM dan sokong JSM lah. Banyak orang duk bagi semangat apa. Saya pun terima kasih banyak. Dan kami pun semangat nak buat motor level antarabangsa yang ni. Kira kita lawan dengan orang kata pengasah tim, pengasah two stroke. Di sana pengasah sprint test drag Thailand lah.
kita hidup sekali dengan kelompok lepa. Yang ni lah. Bukan kata nak bangga tapi gembira lah. Terima kasih banyak. Support JSM lah. Okey.